Hai semua, selamat datang. Okey, hari ini kita ada satu sesi penerangan khas untuk anda, bakal-bakal pakar industri dari College Vocational. Kita akan selami topik CEB 3133, iaitu penyeliaan komponen dan papan elektronik. Kalau sebelum ni anda rasa nota silibus tu macam agak berat atau membosankan, lupakan je semua tu. Sebab apa? Sesi hari ni kita nak ubah nota teknikal tu jadi satu buku panduan dunia sebenar. Kita nak tengok macam mana anda boleh melangkah dari seorang juru teknik hebat di meja kerja kepada seorang penyelia yang mengawal keseluruhan bengkel. Jom mula! Realitinya macam ni. Bila anda naik pangkat, tekanan dia pun secara automatik berbeza kan? Cuba tanya diri sendiri. Bab baiki litar memang dah pakar, tapi pandai ke nak jaga pasukan kerja? Nak cantum litar yang rumit tu satu hal, tapi bila masuk bab nak urus manusia, nak tengok mesin, nak kejar masa lagi, ia perlukan set kemahiran yang memang berbeza. Tapi jangan risau, melalui penerangan ni kita akan bantu anda kuasai semua tu dengan cara yang paling mudah dan santai. Ini adalah 5 modul utama kita. Pertama, asas penyelenggaraan. Kedua, komunikasi berkesan. Ketiga, pengujian dan penyelesaian masalah. Keempat, keselamatan dan alam sekitar. Dan akhir sekali, latihan untuk pasukan hebat. Anggap je 5 langkah ni macam rutin harian anda untuk jadi penyelia berprestasi tinggi. Okey, kita masuk modul pertama, asas penyelenggaraan peralatan elektronik. Cuba anda bayangkan, bengkel elektronik ni macam satu pasukan e-sukan yang tengah cemerlang atau macam kereta idaman anda. Ia bukan jenis yang petik Swiss terus jalan. Ia perlukan penjagaan rapi. Rahsia besar dia ada pada kaedah analisis 4M. Pertama, man atau kaki tangan. Ini pasukan mahir anda. Kedua, mesin, kelengkapan berat yang kita guna untuk uji litar tu. Ketiga, method, SOP atau cara kerja kita. Dan keempat, material, komponen fizikal tu sendiri. Sebagai penyelia, tugas hakiki anda adalah untuk seimbangkan keempat-empat elemen ni. Kalau satu gagal, contohnya, staf dah pandai tapi mesin tak pernah diselenggara, memang sah seluruh operasi akan kelam kabut. Nak kawal 4M tadi, anda tak boleh hafal je. Anda perlukan senarai semak realistik macam yang kita tengok ni. Benda ni nampak ringkas sangat kan? Tapi percaya cakap saya, kebolehan untuk kesan mesin apa yang rosak, bila ia berlaku dan paling penting siapa individu yang bertanggungjawab, inilah yang bezakan antara bengkel yang asyik kelam kabut dengan bengkel yang super produktif. Yalah, anda tak nak buang masa setengah jam cari multimeter rosak bila pelanggan dah bising tunggu produk dorang siap, betul tak? Masuk modul kedua pula, komunikasi dan taklimat berkesan. Bila anda ada di lantai bengkel, kemahiran teknikal tu kena selari dengan kemahiran urus manusia. Kunci utama kat sini adalah tahu bila nak bercakap dan apa benda nak dibincangkan. Taklimat harian, kita fokus pada sasaran dan kerja hari itu je. Kalau mingguan, baru sentuh bab keselamatan atau tugasan baru. Untuk bulanan, kita bincang strategi besar syarikat. Dan sudah tentu ada taklimat mengikut keperluan situasi untuk kes kecemasan. Bila anda faham struktur ni, pasukan akan lebih fokus. Tak adalah anda buang masa diorang buat mesyuarat panjang berjela yang tak ada arah tuju. Okey, bab komunikasi ni bukan setakat buka mulut bercakap je, tapi macam mana gaya kita bercakap. Kita semua mesti ada sekurang-kurangnya seorang kawan sekerja yang gaya dia pasif-agresif kan? Depan kita nampak tenang tapi kat belakang habis semua benda nak diomelkan. Benda macam ni bahaya sebab ia rosakkan suasana kerja semua orang. Jadi sebagai ketua, wajib untuk anda amalkan gaya yang kedua ni, iaitu komunikasi asertif. Kalau ada ahli pasukan cuai rosakkan papan litar, tegur terus terang dengan jujur tapi kekalkan rasa hormat. Kita nak selesaikan masalah, bukannya nak main sindir-sindir. Seterusnya, modul ketiga, pengujian dan penyelesaian masalah. Ini memang rutin harian kita. Dalam kerja kita ni, ketepatan masa mengukur komponen tu adalah segala-galanya. Silap ukur, barangan akan ditolak. Dan bila ditolak, ia terus bagi kesan dekat poket anda. Secara asasnya, ada 3 jenis ralat yang anda akan hadapi. Pertama, ralat kasar. Ini selalunya sebab kesilapan manusia. Nak elak senang je, ambil bacaan 2-3 kali. Kedua, ralat sistematik. Yang ni biasanya datang dari mesin tu sendiri yang buat hal. Jadi jalan penyelesaiannya adalah melalui kalibrasi. Dan akhir sekali, ralat rawak yang kadang-kadang perlukan analisis statistik untuk diselesaikan. Percayalah, kalau anda patuh 3 langkah ni, anda boleh jimat beribu ringgit daripada menanggung kos kerosakan yang tak dijangka. Dan untuk tangkap semua ralat yang kita sembangkan tadi, inilah alatan wajib anda. Seorang penyelia yang hebat, dia tahu dengan tepat alat apa yang pasukan dia perlukan untuk selesaikan masalah dengan cepat. Dari voltmeter sampailah ke multimeter untuk ukur rintangan dan voltan, benda-benda ni anda kena kenal luar dan dalam. Kita terus ke modul keempat, keselamatan, kesihatan, alam sekitar. Dalam fasa ni anda ibarat perisai kepada pasukan anda. Kenapa saya cakap macam tu?
Sebab hasil peluh kerja keras korang tu boleh musnah sekelip mata kalau ada bahaya di tempat kerja. Bahaya fizikal macam kabel bersilirat tu dah biasa, silap sikit boleh tersadung. Belum campur bahaya kimia, lantai licin dan yang paling kritikal untuk bidang kerja kita, bahaya elektrik dari kabel terdedah. Sebagai penyelia, mata anda kena sentiasa tajam. Tahap kesedaran situasi anda tu adalah benteng paling kebal untuk elak sebarang kemalangan yang tak diingini. Jom kita rasakan satu situasi cemas, pelan tindakan kecemasan. Okey, bayangkan sekarang. Minit sifar. Tiba-tiba penggera kebakaran berbunyi. Anda cuma ada 1 minit je untuk arahkan pasukan, hentikan semua kerja dan matikan mesin. Masuk minit kedua, kalau api itu kecil, capai alat pemadam yang betul dan cuba padam. Kalau tak berjaya juga, masuk minit ketiga, terus jerit arahkan semua orang kosongkan bangunan. Dan pada minit kelima, semua orang mesti dah ada di tempat berkumpul untuk pengiraan. Nampak tak? SOP kecemasan ni bukan setakat fail berhabuk dalam pejabat. Ia betul-betul boleh selamatkan nyawa. Selain jaga keselamatan nyawa, kita juga kena jadi perisai untuk alam sekitar. Pengurusan sisa elektronik ni tak boleh buat main. Kita tak boleh main buang je papan litar rosak ke dalam tong sampah biasa. Ada proses dia. Sama ada kita baiki semula komponen, buat program tukar beli, sampailah ke proses pemusnahan selamat supaya bahan toksik tu tak meresap masuk mencemarkan tanah kita. Penyelia yang moden, mereka ambil berat hal-hal macam ni untuk pastikan piawaian industri sentiasa dipatuhi. Dan akhirnya, modul kelima kita, latihan untuk pasukan hebat, fasa untuk tingkatkan kebolehan pasukan anda. Kat sinilah magic tu berlaku. Anda akan ubah sekumpulan juruteknik biasa jadi satu pasukan elit. Cara paling berkesan mestilah melalui OJT atau latihan sambil bekerja. Maksudnya di sini, anda bukan sekadar duduk jadi bos yang beri arahan je, tapi anda bertindak sebagai seorang jurulatih. Anda asah kemahiran pekerja anda secara terus masa tengah bekerja. Ini jimat masa, tak ganggu proses pengeluaran dan paling menarik, staf baru akan lebih cepat serasi dengan persekitaran tempat kerja yang sebenar. Persoalannya, kenapa anda nak susah-susah buat semua ni? Ringkasnya, bila pasukan anda dilatih dengan baik, makin sikitlah kesilapan diorang buat. Kurang silap bermakna pulangan pelaburan syarikat pun meroket sebab produktiviti tinggi. Masalah kekurangan pekerja mahir pun boleh diselesaikan. Dan bila kerja jalan dengan lancar macam ni, pihak pengurusan pun gembira. Dan secara tak langsung, hidup anda sebagai penyelia akan jadi jauh lebih tenang, tak payah nak pening kepala dah. Sebagai penutup kepada sesi penerangan kita ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Dengan segala ilmu asas penyelenggaraan, gaya komunikasi yang mantap, penyelesaian masalah, penjagaan keselamatan dan kebolehan melatih pasukan yang kita bincangkan tadi, adakah anda dah bersedia untuk bukan sekadar jadi penyelia biasa, tapi anda nak jadi seorang teknopreneur yang jadi rebutan industri di luar sana? 5 modul CEB 313133 ni adalah tiket anda ke masa depan. Kutip semua ilmu ni dan melangkahlah dengan penuh yakin. Teruskan cemerlang dan sampai kita jumpa lagi.